Di mana saya patut mula? Saya tahu. Lihat warna-warna itu. Saya akan menghias bumbung. Ia sangat terang. Dan sejuk. Bagus. Saya akan tiupkan ciuman kepada kamu. Wah. Hei, apa yang kamu buat? Saya sudah bersedia. Saya akan mulakan dengan bumbung juga, tetapi saya akan gunakan rantai logam. Oh ya, ia sempurna. Dan sebagai ganti ciuman, saya akan gantung tengkorak. Adakah kamu takut? Hebat. Nada. Serius? Baiklah, lihat bingkai tingkap saya yang cantik. Apa? Saya akan ada yang hitam. Ya, apa-apa sajalah. Apa yang patut saya tambah? Betul, saya akan ambil pelet bayang-bayang saya yang terang. Dinding rumah merah jambu saya akan sangat cantik. Ia sungguh menakjubkan. Oh. Ia sangat ajaib. Wow. Sebenarnya saya akan tambah permaidani lembut. Sebuah kerusi berlengan ungu. Kemeja keras berwarna merah jambu. En embrasse cette recompensation. Ik voel wensedrak autobuswers hiasan as the schoolies same way bow while it is on you and lavesu. Galang-galang Sarah Kay sempurna di sini. Selesai. Sebuah sofa dengan sarang laba-laba. Sebuah meja dengan tengkorak dan meja sisi katil. Menambah beberapa hiasan di atas dan permaidani gebu. Hitam sudah tentu. Lihat lampu itu. Oh, gula-gula getah. Ya, Saya akan lekatkan gambar Wednesday di dinding. Ngomong-ngomong, adakah dia akan suka bilik ini? Pasti. Baiklah. Ini hebat. Okey, Saya akan balik ke rumah saya. Ya. Lihat mesin layan diri ini. Ada gula-gula yang sedap di dalamnya dan beruang comel. Beberapa daripadanya. Saya rasa saya ada idea lain. Baiklah. Sebenarnya kita lihat pelangi comel Ino. Sedikit sisi di dinding Ino. Get it! Bago may step to remaster ringan. Ini dia. Letakkan dalam mangkuk. Terima kasih. Saya rasa Anda akan menyukainya. Sedap ya. Oh ya ampun. Baiklah gadis-gadis. Tingkat pertama sudah siap. Ini benar-benar sempurna. Wah. Mari kita teruskan ke yang seterusnya. Saya akan gunakan perabot hitam untuk dapur juga. Cabinet, sure, or so stankor store dan so is surrendo sovereign Wow, suasana yang hebat. Mantik di dinding. Beberapa perkara lagi dan siap. Oh, seekor kelawar. Ya Tuhan, itu untuk kita. Mari sini. Prabu, awak ada kawan? Cantiknya mereka. Dan saya akan ambil sedikit Coke.
hebat. Bagus. Oh, mimpi ngeri. Dapur ini tidak lagi sesuai. Bagaimana dengan yang ini? Ya, jauh lebih baik. Saya akan melukis sesuatu pada kabinet merah jambu. Mari kita lihat. Oh, itu sangat cantik. Menambah beberapa elemen lagi. Baiklah, saya seorang artis genius. Bukankah ini hebat? Meletakkannya di dalam. Saya sudah suka ini. Meletakkan meja dan kerusi. Wah, jangan lupa tentang kucing itu. Kamu yang terbaik. Oh, saya terlupa sepenuhnya. Kita perlukan pembesar suara berwarna merah jambu. Baiklah, mari kita mulakan. Enid nampaknya suka. Oh, musik ini. Gadis gadis, dapat kau sempurna. Oh, ia sangat bising. Dan dua game ni kau skokin gadis-gadis. Baiklah, kita teruskan. Oh, tidak. Seekor labah-labah. Tunggu, itu tidak nyata. Apa? Tidak kelakar. Oh ya ampun. Baiklah, mari kita lihat sarang labah-labah. Langsir yang hebat sekarang. Dan saya segera tambah permainan ini segera. Tidak buruk. Bagaimana dengan kamu? Oh ya? Dan langsir saya akan menjadi manik-manik berwarna-warni. Ia sangat cantik. Lihat, ini satu tingkap, satu lagi. Dan permaidani cerah juga. Seluruh lantai akan ditutupi dengannya. Hebat! Wah, apa yang kamu buat di sini? Tunggu sebentar. Yehau. Nah, itu dia. Itu kelakar. Oh, kening saya. Apa itu? Apa? Aduh, ia perlu dikembalikan segera. Baiklah, jauh lebih baik. Saya akan tunjukkan kepada anda sekarang. Baiklah, mengenai kertas dinding. Di bilik ketiga akan ada unicorn dan pelangi di dinding. Ia kelihatan begitu cerah dan cantik. Itu tempat untuk kot Anda, katil Anda yang cantik. Oh, lihat bantal berbentuk hati ini. Bagus, meja solek sudah tentu. Wah, banyaknya benda-benda yang menarik. Anda akan menyukainya. 5 jari, kawan. Baiklah, Tina, rumah saya sudah siap. Saya lebih cepat. Wah, apa yang patut saya lakukan? Oh, katil hitam dengan bulan. Ia menakjubkan. Menambah beberapa butiran. Oh, skandalier itu. Werbay Biolis. Bawit ay basyo. Rasaw daday katil kay dain dapin kay Wednesday. Oh, bailey, balik the body. Ya, yaw pace, tell di ba main Saturday? Lihat, Britney. Begitulah sepatutnya. Baiklah. Oh, ya ampun. Mari kita lihat, rumah sudah siap untuk Wednesday. Dan untuk ini juga, semuanya sangat baik.
Gadis-gadis, Peros for Pring Dros. Oh, Brittany, Doreen, yang tidak kenai? Tina, kamu semua tidak berseronok. Kenapa? Wah, jom pergi. Baiklah, gadis-gadis itu telah memikirkan sesuatu. Bagus. Kamu boleh bermain bersama walaupun rumah dan anak patung kamu sangat berbeza? Dah gula-gula boleh dikongsi. Sedap, nikmati masa yang terbaik. Dan kita akan jumpa anda dalam cabaran seterusnya. Ia akan berlaku tidak lama lagi. Selamat tinggal. Hebat, Nicole, lihat pik besar Doritos ini. Ya, baiklah. Mari kita lakukan ini. Apa di bawah penutup? Wah, sos Doritos. Itulah yang saya panggil bertua. Saya sudah boleh bayangkan betapa sedapnya nanti. Oh, hey, mari celup nachos kita terus ke dalam sos. Sedap. Oh ya. Oh, kamu tak tahu betapa lazatnya ini. Baiklah, saya rasa ia sedap. Boleh saya cuba? Tidak, makan milik kamu. Baiklah. Sesuatu yang pelik sejenis oranye. Oh, lihat ini. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Oh, ia sangat masam. Oh, ia memang masam. Tunggu, awak nak gabungkan ini? Ya, kenapa tidak? Oh, ini teruk. Adakah saya perlu pastikan... pergi. Oh, kenapa awak buat begitu? Adakah kamu mempermainkan saya? Ayo, dan saya akan makan... pergi. Oh ya, ayo. Saya lebih suka makan sos saya. Ia sedap. Saya suka. Kali ini kita ada bijirin Oreo. Ya, mari kita lihat apa yang ada di bawah penutup. Oh ya, hebat. Susu manis dengan perisa M&M's. Ya, Saya akan tuangkan ke atas bijirin sarapan dan nikmati rasa yang ilahi ini. Nampak hebat. Bagaimana dengan rasanya? Ia sangat sedap. Sedap. Nicole, apa yang ada di bawah penutup kamu? Betul. Ada sos Tabasco. Oh, sesuatu memberitahu saya ini tidak akan baik. Malah bijirin Oreo tidak akan menyelamatkan saya. Baiklah, harapan adalah yang terakhir mati. Jadi, sudah tiba masanya untuk mencubanya. Oh, tidak. Oh, ini sudah menakutkan. Saya rasa mulut saya akan terbakar. Hah? Aduh, kawan. Oh, tidak. Baiklah, saya akan lakukan ini. Saya kuat. Oh, betapa mengerikan. Mustahil untuk menahannya dalam mulut. Saya tidak akan memakannya. Aduh, kawan. Ini adalah peraturannya. Aduh, kawan. Kamu tak boleh menyerah. Oh, siapa yang buat peraturan macam ni? Saya rasa nak muntah sekarang. Oh, tidak. Oh, Mike, saya perlukan bantuan awak. Tolong beri saya minuman. Minuman? Tangkap ia. Hei, saya nak basuh dengan air. Awak cuma tuangkan pada saya. Panas! Wah, nugget. Saya baru sahaja mula lapar. Sos masam manis kegemaran saya. Hebat. Mike, saya sangat gembira. Oh, nugget dengan sos ini adalah gabungan yang luar biasa. Hebat. baiklah. Saya juga ada sesuatu yang sedap. Nomanto nugget dengan sirap maple. Dia adalah sweet yang terbaru. Saya ready di beers. Hilai masyarakat dan menjadi gelabukan yang sangat baik. Wahoo! Baiklah, goncangkan. Oh, nampak hebat. Baiklah, ia sangat hebat. Hei, ayo. Saya suka. Sedap. Hebat. Mike, mungkin awak nak bagi saya cuba. Tolong? Tak mungkin. Saya tak nak kongsi. Itu nugget awak. Oh, baiklah. Wah,
Yeay! Oh, snack lain. Kali ini kita ada hotdog. Alah, ayo. Oh, Nicole. Awak patut buka penutup dulu. Saya ada ubat gigi. Kenapa saya perlukan ini? Adakah saya perlu sapu ubat gigi pada hotdog? Oh, tidak. PU. Oh, shh. Mike, berhenti ketawa. Oh, itu kelihatan sangat pelik. Saya akan cuba bersungguh-sungguh. Oh, ini teruk. Tak boleh dimakan. Saya tak nak habiskannya. Makan batang itu. Oh, tidak. Itu menjijikan. Ew, baiklah. Kamu kena. Ini peraturannya. Faham. Bergerak ke depan. Saya ada 2 sos kesayangan saya, ketchup dan mustard. Mereka sangat sesuai dengan hotdog. Oh, sedap. Nicole, kamu tak dapat. Oh, sedap, 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 sedap. Kamu hanya boleh, kamu tahu. Lihat saya. Gembira untuk saya, kawan. Kamu takkan beri saya sedikit? Sudah tentu, tidak. Saya tak boleh kongsi ini. Baiklah, saya akan tutup awak dengan pes. Roti bakar, saya suka itu. Dan saya akan makan dengan mentega kacang. Saya rasa ia sesuai dengan roti bakar dengan sempurna. Mars sabukani pada roti bakar secepat mungkin. Dan makan secepat mungkin juga. Nampak hebat. Hebat. Betapa sedapnya ini. Bagus. Saya boleh menjelajari saya. Mike, apa yang kamu lihat? Oh, tidak. Keju. Saya tidak bernasib baik. Aduh, kawan. Ya, kamu memang begitu. Semua sardin itu. Baunya teruk. Itu lebih baik. Saya pasti akan muntah selepas gigitan pertama. Nampak teruk keju. Oh, saya tak boleh. Dia menikah dengan betul. Kali ini kita ada kek cawan coklat. Apa yang akan kita hias dengan mereka? Mari kita lihat. Oh, ya ampun. Ada banyak coklat. Saya ada krim coklat. Ia perlu dipicit dengan cantik di atas kek cawan. Ia bukan sahaja cantik tetapi juga sangat sedap. Ya. Saya betul. Sedap. Mike, apa yang kamu tunggu? Saya ada makanan kucing. Keju. Apa? Saya tak makan itu. Ia menjijikkan. Tidak. Anda perlu. Ini adalah peraturannya. Aduh, kawan. Baiklah. Jangan marah saya. Saya tak dapat bayangkan bagaimana ia akan jadi dalam mulut saya. Oh, tidak. Mungkin ia akan okey. Keju. Tidak. Saya dah cukup. Saya pasti tidak akan makan itu. Dan berikan saya kek cawan yang sedap ini. Oh, itu lebih baik. Aduh, kawan. Yeay, adakah saya yang pertama kali ini? Saya takut spaghetti dan marshmallow tidak sesuai bersama. Baiklah, kamu akan mencubanya. Magisal, mahal ke marshmallow. Barat dapat video raspberry marshmallow dalam spaghetti. Aduh, kawan. Cuba. Mungkin ia tidaklah menjijikan seperti yang disangka. Baiklah, saya rasa saya akan mencubanya. Aduh, kawan. Mari kita lihat. Okey. Ini adalah mustahil untuk dimakan. Ia menjijikkan. Nicole, apa yang awak ada? Dan saya ada pesto tomato. Ia memang sempurna untuk spaghetti. Oh, baiklah. Bolehkah awak beri saya peluang? Tunggu, saya perlu sapukan semuanya ke atas pasta saya dulu. Nick, keluar dari sini. Saya pun lapar. Spaghetti dengan pesto tomato adalah makan tengah hari saya. Baiklah. Saya rasa saya akan makan marshmallow saja.
Betapa indahnya. Satu timbunan pancake. Saya boleh makan dengan apa sahaja. Wah, krim putar. Hebat. Ya, hebat. Kita boleh lukis muka tersenyum pada pancake. Hei, lihat itu. Nampak hebat. Bagus. Mari kita habiskan pancake ini. Aduh, kawan. Oh, betapa kejam, tetapi mungkin sedap. Baiklah, mari kita lihat apa yang saya ada. Oh, tidak, ini mayonis. Oh, ia tidak sesuai dengan lempeng manis. Saya rasa saya akan perah sedikit sahaja. Oh, tidak. Tidak mungkin. Perah semuanya keluar. Yes, ayo. Oh, tidak. Ini mengerikan. Baiklah, adakah kamu berpuas hati? Saya makan semuanya. Bagus, saya bangga dengan awak. Di mana kita? Macam mana kita keluar dari sini? Oh, ada begitu banyak kunci. Sekarang kita terperangkap selamanya. Oh, ini sangat teruk. Tunggu. Senyap. Oh, alamak. Baiklah, mari kita mulakan. Hai, budak-budak. Hujan Skittles. Thanks boleh start kejutkan saya ganti. Saya bersedia. Wah, saya suka Skittles. Ia sangat berwarna-warni dan funky. Apa? Saya bersedia. Mari dapatkan sesuatu yang manis. Tolong. Itu menjijikkan. Ia masih melekit. Ada sesuatu tersangkut di rambut saya. Kunci bilik ini. Atau mungkin ia akan berfungsi dengan satu kunci. Kemana awak pergi? Cepatlah. Yeay. Kunci pertama sudah siap. Hei. Oh. Baiklah, saya perlukan cabaran. Baiklah, Rabu. Mulakan dulu. Oh, okey. Akan cuba. Menjijikan. Baiklah, to number boys. Oh ya, got it. Saya pun mahukannya. Sempurna. Oh, kamu sudah punya semuanya. Baiklah, saya akan cuba lagi. Oh, dia tidak mungkin. Okey, demi cabaran ini, saya kena habiskannya. Saya boleh buat. Oh, ini kuncinya. Kita akan buka kunci kedua. Baik, saya sedang melakukannya. Selesai. Itu menakutkan. Gear Imarin. Baik. Underwear. Tak mungkin. Apa kata kita berlawanan Mari jari? kita pergi. Oh, ayuh. Yay. Nah. Apa yang ada di dalam? Dan saya boleh menguruskannya dengan mudah. Ya, agak kebal. Mari kita lihat apa yang saya dapat. Sebatang lobak coklat. Saya akan coba. Oh, ia telah menukar gummy bear menjadi coklat. Wednesday, beri saya secebis. Rabu, saya mahu Oh, ini sangat sedap. Ia lazat. Itu kamera. Adakah ia sepatutnya ambil gambar awak? Oh baiklah, saya buka. Kaki ayam, itu menjijikan. Mari, biar saya ambil gambar mereka. Sekarang itu nampak enak. Selamat menjamu selera. Oh, ini sedap. Saya akan makan setiap keping coklat sekarang. Oh, ada kunci itu. Kita berjaya. Jom, sakitnya. Bagus, Wednesday. Ajarkan Trisal, saya ajarkan cerita apa di dalamnya.
Ini. Hanya berlendir. Dan menjijikkan. Apa masalah dengan awak kamu? Pergi. Oh ya, mari kita lakukannya. Apa? Bos buat dengan baik, Annette. Oh, tidak. Benda apa yang berlendir dan hijau seperti hingus? Oh, apa nomor-nomor itu? Jelas. Sudah. Teruskan. Oh, saya tak nampak apa-apa. Di mana awak? Ya, tak review baik. Minuman rahasia lagi? Jom buat ini. Baiklah, awak dulu. Oh. Baiklah. Ini menjijikkan. Tetapi saya terpaksa mencuba. Jom kita share. Baiklah, mari kita share. Sudah selesai. Saya tidak rasa baik. Mungkin lebih baik. Mari kita lihat. Itu bos. Saya sudah sakit sebab. Siapa pergi? Ayos sabi yang frodier, mamri jumere ri biji mentos freidor spodol. Bangun! Saya terleka. Masa untuk rasa minuman saya. Apa yang berlaku? Dia cuma seorang. Apa yang kamu buat? Dia berhenti. Oh, Wendy. Bagaimana dengan saya? Oh, awak langsung tidak tunggu saya. Baiklah, mari kita lakukan ini. Selesai. Baiklah, 3, 2, 1. Cabaran seterusnya. Apa yang ada di situ? Tidak. Bla bla bla. Boleh saya mulakan dulu. Saya akan lakukannya sendiri. Ia agak sedap disentuh. Wow. Begitu mengerikan. Saya akan simpan. Elf theory. Saya Hey, lihat apa yang saya jumpa. Oh, awak memang pandai. Wednesday, itu kata laluannya. Jijik. Mari kita pergi. Dan sempurna. Tinggal satu lagi. Koyak. drink happy persia surfry. Mantra. Itulah yang dia perlukan. Tok. Siapa di sana? Oh, seram. Hei. Oh, apa di dalamnya? Oh, alamak. Itu menakutkan. Wow. Oh, baiklah. Saya bersedia. Mari buka. Wah, itu cantik. Aduh. Baiklah, sekarang giliran awak. Jadi, apa yang ada di dalam? Oh, apa yang ada di dalam itu? Oh. Oh, saya rasa sangat teruk. Baiklah, mari bangun. Sabar yang ada di dalam suap. Berjaya seni yang terakhir. Ini yang terakhir. Mari kita buka dengan cepat. Apa yang berlaku? Apa yang mereka telah lakukan? Ya, kerja yang bagus.